Jadi saya ekstrak beberapa situasi yang berlaku sekarang ni dekat tempat kerja ni, yang saya ingat kalau kita tahu, at least kita sedar, rupanya kita sedang mengalami satu keadaan yang sangat membimbangkan. Dulu tuan-tuan, dalam satu kajian, ada satu buku, tuan-tuan kalau peminat-peminat buku, suka baca buku, tak kisahlah tuan-tuan beli buku lah, nanti 2 tahun lepas baca ke, tak kisahlah, tapi jadi suka beli buku. Tuan-tuan dengar ada jadi suka beli buku, bau simpan, okey dah. Ada jenis macam tu. Ada yang plastik pun tak buka-buka lagi. Dia at least ada je buku. Tak apa. Ini untuk orang yang suka beli buku dan mungkin baca, mungkin tak baca. Ada satu buku yang tuan-tuan mungkin boleh dapatkan. Nama buku ni adalah The Burnout Society. Okey, buku tu dia ceritakan tentang realiti orang hari ni yang semakin lama semakin sakit. Dulu 50 tahun lepas, 100 tahun lepas, orang meninggal sebabkan pandemik. Orang meninggal sebabkan virus, infection. Dulu. Mati sebab tu. Sakit sebab tu. Mungkin supply dari segi medical ke, supply dari segi kemudahan kesihatan kurang. Tapi tuan-tuan, ini hari, lately ni, yang moden ni, kebanyakan manusia tidak lagi sakit disebabkan oleh penyakit-penyakit, virus-virus, benda-benda pandemik ni. Bukan itu. Kebanyakan orang yang sakit hari ini adalah disebabkan perkara-perkara yang berlaku di dalam mereka. So kalau sebelum ni benda-benda berlaku di luar, eksternal, betul tak? Virus tu eksternal, benda-benda yang di luar. Tapi ini banyak berlaku perkara yang dalam diri kita. Contohnya burnout, overthinking. Dia dah mula penat, dia dah mula ada suicide thought, dia rasa dia tak nak hidup, dia rasa macam kenapa semua orang tak faham aku. So benda tu benda yang bersifat dalaman. So ramai hari ni dia dah berada di wilayah burnout society.